Assalamualaikum geng, anda bersama saya lagi Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Halo geng, apa khabar geng? Dah lama kita tak jumpa geng. Rasa lama aku tak buat konten ni. Aku buat short je selalu dekat YouTube ni, tapi konten panjang ni aku dah lama aku rasa. Rindu tak? Okey geng, kembalinya Koroy TV ni geng. Macam biasalah, kita akan kupas isu viral. 2-3 menjak ni ada banyak kes viral. Bukan 2-3 menjak, 2-3 tahun aku senyap ni, banyak sangat isu viral. Tapi aku pendam dalam hati, aku tak nak tiui mereka. Jadi kali ni aku dah tak tahan dah. Aku tak tahan untuk episod comeback aku ni. Aku akan share kat korang beberapa isu viral terus. Tak ada satu-satu, semua terus kita share. Kau tengoklah isu apa yang ada. Calon-calonnya, macam AJL loh. Okey, yang pertama, Tokyo Drift yang berlaku di Malaysia, tapi akhirnya jatuh ke parit menaiki Toyota Supra. Kau tengok ni. Tak relax, kau nak pergi mana berak? Kau masuk parit terus berak kat parit. Senang, tak payah nak pergi tandas. Toyota Supra dah jadi Toyota Suparit. Itu kau kawasan perumahan kecil macam tu, kau laju nak pergi mana? Israel. Aduh. Kes ni geng, aku difahamkan geng. Ramai netizen share, pemandu dia adalah orang Bangla, trader Bangla. Tapi bila aku selidik, bukan, dia bukan orang Bangla. Sebenarnya kereta tu adalah kereta sewa. Biasalah trader sewa kereta buat konten, dan member pun dah balik Bangladesh pasal hari kejadian tu. So driver dia aku tak tahu orang mana. Tapi tak kisahlah siapa drive, kau memang hanut. Drive macam tai, cocok-cocok orang, lepas tu potong orang. Ingatlah laju nak parking valet kat KCC, tapi parking dekat longkang. You cannot parking there sir. So bagi korang yang kat luar sana yang nanti nak beli kereta Supra tu, hati-hati Kalau korang nampak caption zero accident, lady owner, nenek shuffler, sepupu kacip, jangan percaya caption tu semua. Jangan lupa terima kasih kat aku. Aku dah share kat korang kereta yang pernah accident. Commission. Okey, seterusnya kes yang viral ni, kes penyeluk saku ataupun pickpocket dekat KL. Berani dia buat depan ramai-ramai orang Bukan sikit dia ambil, dekat 8,000. Kau tengok video ni. Shibuya Cross. Shooting dalam. Barat juga lah aku tengok video tu. Aku tak tahan. Aku nak tengok lagi muka suspek tu. Viral kau satu Malaysia, padam muka. Gila lah. Ingat kat luar negara je ada benda-benda macam ni. Kau kenapa? Kau tak nak pergi kerjasama lampu? Kau ni, aku rembat mak kau nanti. Takut kau? Aku nak rembat mak kau? Tahu goyang? Sepatutnya Toyota Suparit tadi Angga berada ni. Baru sama-sama berak bergu. Berani betul depan orang ramai macam tu. Ni mesti dah biasa ni. Banyak kali dah ada buat. Apa salah ke makan duit haram tu masuk dalam mulut? Tak lah, pelik-pelik yang kuban-kuban je doang ni. Itu baru 2 kes geng. Ada lagi 2 kes aku nak share kat korang ni. Kes ketiga ni yang baru berlaku. Ini agak kejam, agak tergamak, teruk jugalah. Yang kes berlaku di Pahang. Tiuk dekat perut depan budak-budak. Macam tengok blogspot kari ngeri tu. Itu blogspot dulu, korang tahu ke? Kalau tak tahu, macam tengok orang Zionis tu. Tikam depan budak-budak. Kesian budak tu, trauma Ini pelaku ni mesti jenis yang tak ada bebet ni. Bebet sebelah je. Itu pun separuh. Jangan pula nanti dia akan tangkap kata suspek ada masalah mental lah, masalah slot lah, masalah boxer koyak lah, boleh membuatkan pelaku bertindak sedemikian. Kes ni bila aku baca geng, aku cari maklumat, ada yang kata kes menganjing, ada yang kata kes mangsa tu buat report dekat polis pasal kes dadah ke apa, lepas tu suspek marah. Tak tahulah mana satu aku nak percaya. Baik aku percaya ahli politik lah. Lagi tak boleh percaya. Tak boleh lah buat macam tu, tikam-tikam orang. Kau ingat apa? Binatang ke? Binatang pun tak boleh. Kau ingat apa? Mainan ke? Patung ke? Kita ingat sebelum ni kes-kes budak tikam dekat sekolah tu, itu semua terpengaruh dengan game Roblox. Yang dah tua ni terpengaruh dengan apa? UGs. Itu tikaman lain. Kalaupun dia ada salah, sakit hati pun, bukan itu cara dia. Kau nak tikam-tikam. Negara ni ada undang-undang. Kita orang Islam pun tahu ada syurga dan neraka. Tak ada satu pun manusia yang tak buat silap dalam dunia ni, kecuali malaikat. Benda boleh bincang kot. Dasar Donald Trump. Tapi geng, bila kita tengok mangsa bila kena sup tu, boleh relax lagi berjalan geng. Kita ingat tak ada apa-apa. Tapi member sekarang tengah ICU tau. Teruk jugalah. Ada yang kata keluar, terurai semuanya perut dia. Kita doakan yang baik-baik lah. Semoga dia cepat sembuh.
Kalau gun pisang suspek. Hantar pergi Israel terus. Ambil lah kami tak nak. Yang terakhir ni, kes yang keempat ni. Kes budak 12 tahun dah jenam kena sepak. Dia dikatakan curi powerbank. Uish. Budak 12 tahun tu kena bantai macam tu. Itu pun dikatakan dituduh belum lagi bersalah. Kau tengoklah video ni. Uish, sakit hati aku tengok. Kesian pun ada. Habis sampai kau. Dah ikut pada. Ha? Dah bijak berdarah dah. Ni adik. Betul lah kata dalam filem P. tu. Dah tua-tua pun bodoh. Dah tahu budak tu salah, kau tangkap lah, bawa pergi balai ke apa, bagi siasat ke apa. Kau siapa nak bantai-bantai anak orang? Kau budak tu arwah ke? Kau dah kena ke dalam nanti. Otak tak ada ke? Dulu lahir kat mana? Dekat workshop ke? Siapa yang sambut baby? Trader? Kepala pula tu kau bantai? Kau tendang? Kalau badan ke kaki ke aku boleh terima lagi, ni kepala. Kepala bana kau lah. Dan kalau pun betul dia curi powerbank, berapa sangat lah harga powerbank tu? Bukan dia rompak bank pun. Budak tu kecil lagi, akal tak cukup lagi dengan kita yang dewasa ni. Aku ingat aku tak waras dalam dunia ni. Rupanya ada lagi orang tak waras. Aku marah ni, aku marah. Oh! Sebaiklah ada video, ada bukti, langsung tak ada peri kemanusiaan. Aku harap pelaku tu kena tangkap, bukan masuk penjara. Masuk dalam loji. Kat loji tu jangan letak manusia, rakan sebilik dia. Letak bulldog. Jadi itu je lah geng, 4 isu yang aku dapat share kat korang untuk episod comeback aku kali ni. So sekian saja daripada aku geng. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan isap gam.